Okey, T sekarang berada di JT Kampung Sungai Udang untuk bergerak ke Pulau Songsong. T difahamkan bahawa Pulau Songsong ini adalah pulau yang tidak berpenghuni dan sesuai bagi aktiviti seperti memancing dan juga berkemah. Tidak sabar rasanya untuk menerokai Pulau Songsong. Jadi, apa tunggu lagi? Jom! Pulau Songsong merupakan salah satu daripada gugusan pulau yang terdapat di perairan daerah Yan. Jarak di antara jeti Kuala Sungai Udang ke Pulau Songsong adalah lebih kurang 8 km. Alhamdulillah, saya telah sampai di Pulau Songsong dengan selamat. Perjalanan mengambil masa kira-kira hampir 30 minit untuk sampai ke sini. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita lihat apa aktiviti yang boleh dilakukan di sini. Kepada anda yang bercadang untuk berkemah di sini, Pulau Songsong menjanjikan pengalaman yang baru dengan suasana yang sangat tenang. Melihat kejernihan air laut yang menghijau, menggamit hati saya untuk menerokai keindahan dasar laut Pulau Songsong. Mungkin ramai yang tidak mengetahui, Pulau Songsong adalah tempat yang sesuai kepada peminat bagi aktiviti snorkeling. Jadi, saya tidak ketinggalan untuk turut merasai sendiri pengalaman baru snorkeling di Pulau Songsong. Saya terpukau seketika apabila disajikan dengan pelbagai spesies batu karang yang cantik dan ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Perasaan yang sangat teruja melihat kehidupan ekosistem yang pelbagai dan begitu unik khazanah laut yang tersimpan di sini. Pengalaman ini pasti tidak akan saya lupakan. Kepada kaki pancing di luar sana, Pulau Songsong merupakan lokasi strategik yang boleh menjanjikan kepuasan untuk anda. Snorkeling sudah, memancing pun sudah, perut pun agak lapar, jadi jom kita makan sambil menikmati bunyi ombak yang menghempas pantai. Suasana yang sangat rileks dan menenangkan. Setelah hampir sehari suntuk kami di sini melakukan pelbagai aktiviti, akhirnya kami terpaksa meninggalkan pulau yang cantik ini. Apapun, sebelum pulang, pastikan anda tidak meninggalkan sebarang sampah. Lagi elok jika kita sama-sama bergotong royong membersihkan kawasan pantai di sini. Pastikan generasi akan datang dapat merasai kecantikan dan keindahan khazanah Pulau Songsong.